Baru ni saya ada pergi kursus umrah di Kajang Mewah. Mutawif yang mengajar kami beri beberapa tips. Pertama, amalan yang biasa dipaksa oleh ustaz ni, kalau di Mekah jemaah disaran solat taubat 30 rakaat, manakala di Madinah jemaah disaran untuk selawat 5,000 kali. Lepas tu siap cakap, jangan tanya dalil, buat aja dulu. Kedua, untuk mendapat doa yang makbul, jemaah disaran berdoa sambil menyentuh kain Kaabah yang berdekatan dengan Hajar Aswad. Kalau tak berdaya, boleh mengupah orang untuk lindungi jemaah sampai ke tempat doa makbul. Ketiga, antara adab semasa di Madinah, jemaah perlu perbanyakkan selawat, tidur mengiring ke kanan. Tapi kalau punggung menghadap ke masjid, ubah posisi tidur hingga punggung tak lagi menghadap ke masjid. Dan akhir sekali, apabila sudah sepertiga malam, jemaah disaran bersendirian di Masjid Nabawi, merintih dan mengadu kepada baginda Rasulullah SAW apa masalah yang sedang dihadapi. Soalan saya, apakah hal ini benar dalam Islam? Letih juga kita nak menjawab ni. Panjang soalan ni. Pertama sekali, dalam Masjid Haram ni memang ada tempat yang dikatakan sebagai mustajab doa, iaitu tempat yang dipanggil sebagai multazam, iaitu di antara Hajar Aswad ke pintu Kaabah. Kerana dalam riwayat ada menunjukkan Nabi SAW melekat pada kawasan itu sambil berdoa. Walaupun ada perbahasan, ada khilaf, adakah ia sabit daripada perbuatan Nabi, tetapi dalam riwayat sahabat, memang sahabat juga ada berdoa di kawasan itu, menunjukkan tempat itu tempat yang mustajab. Tapi memegang kain Kaabah selain daripada tempat multazam ini, tidaklah saya tahu mana-mana riwayat yang menspesifikkannya. Yang kedua, berkenaan dengan solat taubat 30 rakaat, saya juga tidak tahu bilangan rakaat ini sebanyak 30, saya tak tahu. Tetapi dalam riwayat Nabi SAW mengatakan mana-mana hamba yang berdosa, bila dia nak bertaubat, disunatkan untuk dia bersolat 2 rakaat yang dipanggil sebagai solat sunat taubat. Manakala selawat sebanyak 5,000 kali, tidak ada riwayat yang sahih. Walaupun ada riwayat yang dhaif menspesifikkan bilangan, tapi riwayat yang sahih tidak ada spesifik apa-apa bilangan dalam solat, dalam selawat, melainkan pada hari Jumaat digalakkan memperbanyakkan selawat. Tidak ada bilangan yang spesifik. Jadi 5,000 ni saya tak tahu mari pada mana. Manakala untuk tidur dalam keadaan mengiring ke lambung kanan, itu ada disebut dalam hadis para sahabat, antaranya Al-Bara' bin Azib. Al-Bara' bin Azib mengatakan Nabi SAW ajar dia doa tidur. Nabi kata, idza akhadta maj'ak tawadda wudu'aka lis-salah. Bila kamu nak tidur, pergi ambil wuduk seperti mana kamu nak salat. Thumma taj'ala syaqqikal ayman. Kemudian hendaklah kamu baring dalam keadaan lambung kamu menghadap, lambung ni sisi badan ke arah kanan. Kemudian baca doa, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, sehingga akhir doa tidur. Memang ada. Tetapi punggung jangan menghadap ke Masjid Nabawi ini tidak disebut dalam mana-mana riwayat, sekadar yang saya semak dan saya kaji lah. Cuma merintih kepada Nabi, doa merintih kepada Nabi ni, saya tak tahu juga. Saranan itu bagus. Dia kata apa? Bila sudah sepertiga malam akhir, dia kata sepertiga malam, sebenarnya sepertiga akhir kot, jemaah disaran bersendirian di Masjid Nabawi, itu baguslah. Merintih dan mengadu kepada baginda Rasul, patutnya merintih dan mengadu kepada Allah lah. Selawat kepada Nabi, merintih dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay.